Okay, hello guys. Hai, assalamualaikum. Hari ini adalah hari di mana hari untuk minggu peperiksaan. Jadi hari ini 19 hari bulan 1 adalah hari peperiksaan untuk hari pertama dan peperiksaan hari terakhir untuk semester 5, dan esok 20 hari bulan 1 saya pembentangan dan kita is a wrap untuk semester 5. Jadi korang stay tune untuk hari ni punya day dan esok punya day, okay? Untuk semester 5. Bye. Okay, hello guys, hari ni memang kita tengah makan. Memang kita kata dia nak makan tadi kan. Dia nak zoom sangat kan, dia masuk YouTube aku. Okay, nak bincang cara diorang exam. Macam apa? Oh, ada gangster. Hello guys, hari ni kita orang nampak tak? Semua tengah main game. Lepas habis exam tadi, kita semua main game. Kita pergi ke library untuk study untuk presentation tu esok pula. Hello guys, assalamualaikum. Hari ni 20 hari bulan 1 dan aku ada presentation untuk subjek metodologi kajian dan hari terakhir aku semester 5 di UMK. Korang stay tune. Terdapat 3 persoalan, iaitu apakah asal-usul nasi lemuni dari perspektif lokal di kampung Sri kita, Perak. Kedua, bagaimanakah penyediaan nasi. Dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Sarai binti Sukri kerana pada hari ini sudi mendengar pembentangan pada hari ini yang berkaitan dengan konsep salai dalam makanan tradisi Negeri Sembilan, kajian di Kampung Kundur Hulu, Rembau, Negeri Sembilan. Seterusnya, kita kepada bahagian pengenalan. Negeri Sembilan terletak di pantai barat dan mempunyai penjuru asal daripada Minangkabau dan membawa pengaruh besar tentang identiti bagi masakan salai. Seterusnya, teknik salai tradisional ini menggunakan bahan-bahan bakar seperti kayu api dan tempurung kelapa untuk menyediakan identiti unik bagi menyediakan bahan-bahan masakan seperti ayam, ikan, daging dan juga itik. Proses salai ini bertujuan untuk mengekalkan aroma ataupun bau asap yang telah dikeluarkan daripada bakar daripada salai tersebut supaya mengekalkan makanan tersebut menjadi makanan tradisi bagi masyarakat Negeri Sembilan. Seterusnya, kita kepada bahagian pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama adalah masakan salai semakin kurang mendapat. Okay, hi guys, itu sahaja untuk vlog kali ini. Kita jumpa pada vlog yang seterusnya semester yang akan datang. Bye bye, stay tune. Assalamualaikum.